Aku ada situ dapat idea. Bukannya automatik nak duduk termenung baru dapat idea, tak. Pernah tak kau cuba, contoh let's say dalam 1 bulan kan, kau memang nak gila-gila nak tulis proposal, tapi sebulan tu tak keluar langsung? Pernah tak? Ada jugalah. Memang crime lah. Orang panggil mind block lah. Kadang sampai tu tahap aku ambil cerita tu ambil cerita ni lah. Tapi kau olah balik lah. Tapi tak tiru sebiji lah. Kalau macam kita ambil cerita orang, kita olah balik. Tapi orang cakap kerangka memang dah ada kan. Tapi sikit je. Maksud sikit macam cerita aksi yang lumba-lumba kan. Aku ubah sikit. Konon-konon cerita badminton kan. Kan lari tu kan. Jadi sukan lain. Tapi dia tengok pasal situ. Dia macam tu je sebenarnya. Bukan olah naik kereta tapi dia pergi melencong ke lain kan. Itu dah nampak sangat cerita tu. So aku tukar terus lah. 360 tapi idea tengok pada situ.